Assalamualaikum sahabat-sahabat dan anak-anak Taubat, semoga semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki, amin. Hari ini nak masak apa Tok Mak? Hari ni Tok Mak nak masak ayam masak negro. Ayam masak negro. Ayam masak negro. Macam mana cara? Tok Mak ni ada tengok satu konten orang ni, dia kata ayam masak negro ni viral di Penang katanya. Jadi Tok Mak nak rasalah macam mana rasa ayam masak negro ni dan kita cuba. Ya, okay. Bahan-bahan untuk masak ayam masak negro ni, bawang merah ni tak kira lah, kalau ada yang satu labu yang besar tu pakai yang tu. Tok Mak ada yang kecil-kecil ni, Tok Mak pakai je lah ni. 2 biji, 3 biji labu yang kecil-kecil ni, sinsi halia dengan bawang putih ni dalam 5-6 biji kita blend dulu. Blend dulu. Lepas tu ada 4 sekawan, ni kayu manis, buah pelaga, bunga lawang dengan bunga cengkeh, sebatang serai, daun pandan, sehelai dipotong-potong, ini beberapa pelepah daun kari, dan juga ini bahan untuk dalam tumisan dia. Juga ada bawang, 1 labu bawang besar ni Tok Mak hiris-hiris, beberapa biji lada cili hijau, dan ini sebiji tomato dibelah 4, dan juga bawang holland dipotong bulat-bulat, dan juga ni ada rempah sebut cili sedikit, dan juga rempah kari daging. Dan bahan dalam dia juga ada termasuk santan kara ni Tok Mak taruh, ada letak kicap manis. Tok Mak pakai kicap ABC je, kicap manis, dan juga kicap pekat. Asam, garam dengan gula Tok Mak tak masuk sebab semua masakan ada masuk asam. Dan ayam dan ayam ni digoreng dengan kunyit dulu, digoreng garing. Lepas tu nanti kita tengok kesudahannya macam mana cara Tok Mak masak ayam masak negro. Okey sahabat-sahabat, jom kita masak. Okey, minyak dah panas. Tok Mak dah nak mula menumis ayam masak negro. Kita cubalah tengok apa rasa dia. Ini kalau mana ada orang Penang yang tengok ni, cubalah komen-komen kat Tok Mak, betul ke katanya viral di Penang. Kita masukkan selai, banyak Tok Mak, buah kari, masukkan pandan, wangi bau dia. Masak-masakkan Melayu. Ya. Terus kita masukkan bawang yang kita blender tadi, bawang putih, bawang merah dengan halia. Wangi dia tak ubah bau. Sedap bau dia. Wangi anak-anak, sahabat, memang sedap bau dia. Ni kita tunggu garing sikit dia. Tu minyak dia, kita pakai minyak tu kan? Minyak goreng ayam. Betul. Sedap. Lepas tu nanti bila dah garing sikit dia punya bawang yang kita blender tadi tu,
Kita baru masukkan rempah kari dengan sebut lada cili. Sebut lada cili pula. Sebut lada Kita masukkan sebut lada ni dalam sesudu besar. Kita masukkan juga rempah kari. Rempah kari apa? Daging Rempah kari daging dalam 2 sudu. So, kita masukkan bawang yang diiris tadi. Oh, naik bau dia. Wangi kari dia. Tapi memang pun datang daripada kuning. Ya. Katanya viral di sana. Dan coba masukkan santan. Kalau benda-benda viral ni pasti sedap tu. Ya, jadi kita buat Ya. Masukkan minyak ni. Masukkan kicap pekat. Ini kicap pekat garlic. Kat mana dia tak apa? Dan kicap ABC. Yang datang lain gitu, dia taruh kicap. Apa dia tak apa? Kalau kari dia tak taruh kicap. Ya. Kan datang lain dia tu, unik dia tu. Tok Mak pakai kicap manis ABC. Kita tambah lagi sikit. Okay. Dia punya warna tu pulang lah Kalau nak hitam taruh lebih kicap Dari segi masak memang sedap. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Okay, ni kita masukkan. Masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okey. Bau sedap. Wah, si kecil pun dah cakap bau sedap. Okey, kejap lagi boleh makan. Okey. Ini kita boleh makan. Okey. Okey, kita masukkan serut perasa, gula, betul abang. Dan seterusnya kita masukkan ini lada, tomato, bawang. Lada cili. Baba. Baba. Ya. Tambah sikit. Kan. Pegang nanti anak. Ada apa ni Papa? Okey, ni kita masukkan sedikit air asam. Okey. Okey, macam inilah kesudahannya ayam masak negro. Nanti kita hidang. Okay, sahabat, siap sudah. Nanti kita hidangkan ayam masak negro. Okey, ini kesudahan masakan hari ini. Beritahu abang dengan Tok Mak. Ayam masak negro. Ayam masak negro, sahabat. Tu Kena cuba ni, sedap. kena cuba ni, sedap ni. Ni tadi masak pun rasa memang sedap. Sahabat, jemput makan semua. Assalamualaikum.